Weh, penat betul lah tadi aku puasa. Dah lah tadi aku tak sempat sahur tadi. Kalau aku penat macam ni, aku tak puasa terus tau. Terus ponteng tau. Okeylah tu. Kau penat kat dunia, jangan kau penat kat akhirat sudah. Nanti mulut dengan perut kau tu yang kena jawab, bukan kau. Alhamdulillah dapatlah aku timbang bola lebih 5 kali. Bangga siut. Dahsyat gila kau. Tapi, lebih baik kau solat 5 waktu sehari semalam daripada kau timbang bola tu. Betul lah tu. Hadir, sorry tau. Aku lupa nak pulangkan smartwatch yang aku pinjam semalam. Nanti aku bawa kat sekolah. Ish kau ni. Kau kata janji nak bawa hari ni. Aku malam ni dah lah nak workout kejap kat rumah. Perut aku ni makan lama pakai boyot. Ish kau ni, ada je alasan. Biasalah puasa. Weh Ilfi, Ya. kau tahu tak apa beza kau dengan pencipta kapal terbang? Apa bezanya? Dah tentulah pencipta kapal terbang bijak pandai. Daripada kau bijak pandai cipta alasan je. Ih, dah lah. Lebih baik aku balik daripada layan korang ni. Memang tak habis lah. Perut aku dah berbunyi lah ni. Lebih baik aku buka puasa kat rumah. Woi, kau tak puasa lah Dif? Aku puasa lah geng. Korang jangan macam-macam. Kau jangan buat hal. Kucing datang sioin aku dekat rumah tu pun puasa tau. Dia selalu siap makan spaghetti lagi. Kau jangan main-main. Bulan puasa tipu batal puasa. Okey dah lah. Jom lah balik.